Okay guys, Assalamualaikum. Saya Eddie dari Raiba Auto. Belakang saya Mercedes W177A250. Pemilik Mr. Kumar datang daripada Jerantut, Pahang. Okay. So kereta ni Mr. Kumar cakap absorber dia memang terlalu lembut. Tak sedap bawa dah. So saya test tadi. Memang lembut. Belakang tu bila naik bumper dia berenjut-renjut. Jadi permulaannya kami bawa masuk dekat mesin tester. Bila masuk mesin tester, so kita dapat depan 25, depan kiri 25, depan kanan 26, belakang kiri 22 dan belakang kanan 22. Terlalu tinggi guys. So bila keadaan terlalu tinggi, sebab itu kereta tu rasa berbuai dan bouncy. So kita bermasuk dekat hoist kereta ni, and then kita buka ke 4 absorber. So you guys boleh nampak komen kami tekan, memang terlalu lembut. Bila lembut tu kereta tak stable. So kita adakan ready stock untuk mempercepatkan proses. So absorber yang kami dah refurbish pada 40% sifar. Sebelum kami pasang, kami test dulu. Tekan dengan tangan, tengok keras ke lembut. So dekat sini you guys boleh nampak pomen kami tekan memang terlalu keras. Tetapi bukan terlalu keras, dia keras tetapi tidak akan menghilangkan comfort you guys. Sebab pada mulanya Mr. Kumar cakap, oh dia takut sebab takut bumpy. Selepas pasang, kiri kanan depan belakang dah pasang, saya bawa Mr. Kumar test, dia kata memang tak bumpy. Sebab kita custom 40% stiffer mengikut keberatan kereta. So selepas dah siap tu, kami masuk dekat mesin tester semula untuk dapatkan bacaan ground contact reading. So you guys boleh nampak depan kiri 14, depan kanan 15, belakang kiri 16, belakang kanan 17. Jadi bacaan dia dah level. So dah sedap, dah di bawah 20. Jadi itu dia result untuk A250W177. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan 177, ada masalah berbuai, ada masalah bunyi, masuk dekat link bio saya ataupun dekat skrin ni ada nombor saya. Boleh direct Roger saya, insyaAllah kita settlekan. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Raiba Auto, wet the corner. Bye-bye.